Banyakkan orang kalau tidak ada pengetahuan, dia akan fikir pergi haji, dia tak kira dah visa apa, ya. Sebab itulah susah kita nak kontrol benda ni. Sebab apa? Daripada kita sendiri tak ada awareness, dan tak ada orang ramai yang nak bagi awareness sebanyak mungkin, kan. Sepatutnya benda ni tersebar luas seperti mana kita sebarkan berita-berita viral, kan. Jadi sepatutnya scam tentang haji ni sangat besar kerugiannya. Bila rugi, of course lah, RM30,000, RM50,000, RM80,000, bergantung jenis package. Mungkin ada yang gunakan harga yang murah, too good to be true, harga RM25,000, RM20,000, tapi tengok visa turis, visa pelancong. Okey, memang hal begini berlaku selepas 2019, sejak dikeluarkan turis visa. Jadi ada laluan untuk orang pergi duduk sana dan tidak pulang, ya, tidak pulang pada waktu yang patut dia pulang, ataupun dia masuk dekat-dekat masuk musim haji. Syawal tu masuk. Ya, Syawal dah masuk, dah duduk sana.